Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Okey, jadi semua dah makan ke? Dah. Tak, semua dah makan betul? Betul. Siapa pernah makan pizza? Pizza, siapa pernah makan pizza? Angkat tangan. Okey, pernah dapat pizza? Okey, Lutfi pernah makan pizza tak? Tak. Alamak. Betul? Tak pernah. Nanti kita. Okey, Lutfi pernah dapat pizza? Okey, ni pizza kan? Okey, kalau kat pizza ni, kita kena bahagi dulu kan? Untuk kita makan. Mana ada orang makan pizza ni satu terus. Jadi kita kena potong dulu pizza ni untuk kita bahagikan kepada semua. Betul tak? Betul. Tak bukanlah suara betul tak? Betul. Okey. Jadi, cikgu dapat masa semua tak ceria? Cikgu nak penyanyi dulu kejap boleh ke? Cikgu nak penyanyi dulu kejap boleh ke? Boleh. Boleh? Kita boleh ke? Boleh. Okey, berdiri semua. Okey, warna ni nampak? Okey, semua nampak? Okey, ikut cikgu kan? Ikut cikgu. Siapa tak punya suara, cikgu panggil kat depan. Okey? Siapa tak punya suara, cikgu panggil kat depan. Okey, ikut cikgu kan? Okey, 1, 2, 3. Nyam, 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 nyam. Perut dah lapar. Nyam, 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 nyam. Perut dah lapar. Nyam, 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 nyam. Ayolah makan. Mari kita memasak. Okey, cikgu nak semua nyanyi. Okey, 1, 2, 3. Nyam, nyam. Buat lagi, buat lagi. Nyam, perut dah lapar. Nyam, 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 nyam. Perut dah lapar. Nyam, 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 nyam. Ayolah makan. Mari kita memasak. Okey, cepat lagi. Okey, cuba baca apa yang kita akan belajar hari ini. Dapat tak? Okey, cuba baca. 1, 2, 3. Picard. Is that true? Picard. Pie chart. Okey, one more. Okay, 1, 2, 3. Pie chart. Okey, semua tahu tak apa itu pie chart? Tidak tahu. Okey, semua tahu tak carta pie itu apa? Tidak tahu. Tak tahu. Cikgu nak tunjuk yang cikgu buat semalam. Okey. Kalau macam ni, ni kita dapat separuh keping pizza. Okey, bersamaan dengan berapa peratus? Daripada 100%. 50%. Okey, betul. Okey. Kalau cikgu buat macam ni 15%. 5%. Okey, pandai. Kalau cikgu buat macam ni okay. Kalau cikgu buat macam ni, berapa peratus? 75%. 45. Kalau macam ni berapa peratus? 75%. Okey. Kalau semua full 100%.
Okey, jadi cikgu harap kamu semua faham dah peratus dalam pie chart. Semua faham Faham ke? Okey, kalau faham tu attack best. Okey, jadi cikgu hari ni cikgu bukan nak tunjuk bukan cikgu tunjuk peratusan, tapi macam mana kita nak cari peratus dalam pie chart ni. Okey, semua tahu macam mana? Tak tahu kan? Okay, jadi cikgu nak ajar macam mana kita nak cari peratus untuk pie chart. Okay. Okey semua beri perhatian, okey? Cikgu nak ajar macam mana kita nak cari peratus untuk kita letak dalam pie chart kita. Okey, cikgu dah bagi dah apa yang panggil data. Okey, jumlah semua sekali orang ialah 40 orang. Okey, dalam satu kampung tu Melayu ada 20 orang. Cina ada berapa orang? 10. Okey, India berapa orang? 10. Okey, jadi macam mana kita nak cari peratus untuk kita buat dekat pie chart ni? Yang tu cikgu nak ajar kamu semua hari ni. Jadi kalau untuk kita mencari peratus, okay, kita kena ambil, okay, contohnya cikgu nak cari peratus orang Melayu. Okay, kita ambil 20. Okay, ambil 20. Okay, bahagi dengan jumlah semua penduduk dekat kampung tu. Berapa? 40. Okay, belakang tengok sini jangan cakap Okey, kalau nak cari peratus kita kena darab berapa? Peratus. Darab dengan 100. Pandai. Okey, cikgu nak awak tolong selesaikan. Kita potong kosong ke atas dan bawah dulu. Okey, 2 bahagi 4 berapa? Okey, tengok cikgu tengok Okey. Bilang sifir 2 sama-sama. 2, 4, 6. Ni 1. 2. Faham? Darab dengan 100 berapa? 100. Okey, kita bahagi dengan nombor ni. 2, berapa? 100 bahagi 2? 50. Tengok sini semua. Okey, bila cikgu tanya bagi respon, okey? Okey, 50%. Jadi, bagi berduduk. Cikgu nak Lutfi dari sini. Okey, cuba Lutfi cakap. Dalam pie chart ni, kalau 50% kita kena bahagi macam mana? Potong macam mana? Potong. Okey, potong. Pandai berikan kepada Lutfi. Okey, jadi 50% ialah kaum apa? Kaum Melayu. Okey, jadi kita nak cari pula untuk kaum Cina. Cikgu nak Muiz? Ya, cepat Muiz. Come here. Okay, Muiz tolong carikan. Ni kawan-kawan tolong Muiz juga Okay, Muiz tolong cari peratus untuk kaum Cina. Okay, 10 bahagi dah tak tu. Berapa jumlah dia? Bahagi 40. Okey. Darab dengan berapa cikgu kat adik? 100. Tadi cikgu cakap dengar. Okey, berapa? 25.
Okey, 1 darab 100 100. Okey, bahagi dengan 4 berapa? 100 bagi 4 25. berapa? 25. Betul. Okey, mana 25% dalam ni? Bijak Abis, walaupun dia paling nakal dalam kelas ni, tapi dia diam-diam bersih-bersih. Okey, yang ni kawan tadi, question ni? Cina. Tulis terus ya. Okey, cikgu nak. Tapi dah ada bukan? Ada Wia, ada Nia. Awak ada Wia. Okey, Apa ada Wia? Ada lagi dari sekolah ni ada Wia. okey, dah cari untuk orang India. 100 untuk orang Ada India. Wia, ada Wia. Okey, tengok dekat semua. Wadah dia. Ada Wia. Okey, pandai. Okey, jadi 25% untuk kaum India. Okey, Melayu tadi berapa peratus? 50. Tak dengar. 50. Cina? 26. Okey, India? 26. Okey, semua faham ke? Cikgu akan bagi setiap kumpulan satu apa dia panggil? Booking tools. Jadi hari ni kita akan masak. Okey, dari sini. Hello. Okey, di dalam ni cikgu dah bagi dah resepi. Macam mana buat flower? Okey, tengok sini. Okey. Okey, jadi ni resepi untuk kita buat apa ni panggil ni? Aiskrim. Jadi cikgu dah letak dah. Total dia berapa? 40. Okey. Coklat perlu letak 10. Vanilla perlu letak 5. Pelagi perlu letak 5. Faham tak? Jadi awak semua kena tampal ikut aktiviti masing-masing, okey? Kena hiaskan awak punya makanan. Faham tak? Faham tak? Faham. Tapi sebelum tu awak kena cari dulu peratus untuk sekejap topping ni. Bolehkah? Boleh. Okey. Mana kedua mesej tu? Pergi tu. Hello. Hai, nak bercakap kat luar kelas hari nak ambil. Ambil lah. Awak dapat apa tu? Awak buat ni. Dan awak dapat aiskrim. Okey, awak biji. Tapi dia boleh. Ni tapi dia. Dia buka dulu terus tu hang buka-buka. Dia sama tak ada lagi.
Ambil belah tu lah. Okey. Pertama sekali tengok resepi. Daging program. Okey, cari dulu berapa peratus? Peratus. Berapa? Cari. Peratus tadi. Aku baca. Ambil baca. Daging 20 gram. Ya. Berapa lah dia? Mana tulinya? Okey, letak berapa? Okey, siap. Ambil. Belakang ni dah ada. Kau apa yang dah gitu? Oh, bukan. Oi, bos. Kau apa bos? Bagi rata sini. Okey, pelagi tak bawah dia. Apakah Shopee yang paling banyak? Okey, sebelum buat apa-apa, nama dan tarikh hari ini dahulu. 1 minit sahaja, tulis nama dan tarikh. Ini sampai. Hari ni 8 bulan 3. 9. Ada berapa terang? Okey, dah siap tulis nama? Dah. Okey, siap dah? Okey, awak semua buka dekat carta yang pertama dah. Carta 1 iaitu apa? Carta 1 tu. Buah. Baca dulu. Okey. Okey.
Soalan yang pertama. Apakah buah yang paling digemari oleh murid 5 amanah? Okey, apa jawapan dia? Apple. Yang paling digemari. Apple. Kenapa awak cakap pisang? Lagu 25%. Yes, apa ni? Apple. Okey, apple. Jawapan dia ialah? Apple. Okey, soalan yang kedua. Aina baca Aina. Berapa peratus 20% yang memilih tanggungan dan orang secara keseluruhan? Okey, berapa jawapan yang kedua? Berapa peratus? 20%. Tepikai dan loreng. 30%. Ha? 35%. Okey, betul. 35%. Tambahkan antara tepikai dan orange. Jadi 35%. Okey, soalan yang ketiga. Ikan maring. Ainul. Ainul. Oh, tanam rombong. Ya, Ainul baca nombor 3. Nombor 3. 25. Berapakah murid yang pisang? Okey, semua nak kira. Semua nak kira. Okey, pisang berapa peratus dalam tu? 25. Jadi 25 darab dengan 40 bahagi 100. 25 darab 40 bahagi dengan 100. Ha? Apa dia? 25 darab 40 bahagi 100. Jadi 25 per 40 bahagi 100. Okay, dapat ke sampai? Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya saya cikgu nak Rizky baca. Okey, buah manakah yang paling kurang digemari? Okey, buah apa? Oren. Okey, bagus. Kita dah settle carta yang pertama. Okey, tengok carta yang kedua. Pula. Okey, tengok yang belakang pula. Makan pula. Sabar-sabar, kita buat. Saya banyak. Topi mana yang paling popular? 25 baju. Tulis keju. Seju. Okey, keju. Bukan suruh makan. Okey, soalan yang kedua. Berapa beza peratus antara topi yang paling popular dengan yang kurang digemari? Okey, yang paling popular apa tadi? Keju kan? Yang paling kurang digemari apa? Nanas. Okey, tolak. Dia nak apa? Dia nak beza peratus. Bukan dia nak nanas tu. Tolak berapa? 35 tolak 15. 20. Okey. Seterusnya. Okey, gabungkan peratus topi cendawan dan nanas. Okey, tambah. Tambah peratus topi cendawan dan nanas. Dapat berapa? 35. Cendawan dan nanas berapa? 35. 35. Okey, dia tanya jumlah dia melebihi tak 50%? Tidak. Tidak. Okey, tulis tidak. No. Tidak ke no. Okey, jadi semua dah siap Bapak. Dah Okey, dah. Okey, cikgu nak kutip dulu.
Eating garden. Second. Okay, tulis saya apa yang Thank you.